silakan. Akhir zaman ni kan. Kita jauh dengan Nabi. Jadi ada menggunakan selalu tak apa dengan walak ni. Kalau Nabi jalan sebelah kanan, kita ikut ulama belah kiri, apa maksudnya? Ya gini. Jadi kalau Nabi jalan sebelah kanan, kita mengikut ulama jalan sebelah kiri. Ada orang kata lagu tu. Lepas tu mai tanya apa maksud dia? Dia domain rajak mana? Faham tak? Mai tanya sini, apa maksud dia? Dia yang kena tanya dia tu. Apa maksud awak kata begitu? Kita nak jawab tak tahu maksud dia. Cuma sekaligus faham dengan jalan muqtada, dengung-dengung dah. Dengung-dengung tu boleh faham, tapi kena tanya dia dah. Kena tanya dia. Faham-faham sekaligus mana orang ikut ulama seolah terlari daripada Nabi sallallahu alaihi gitu ibaratnya. Walha ingat, ini satu nasihat, satu pesanan, ini satu sebab yang tergelincir kaki orang umat yang kemudian. Kita ingat begini, bila kita sebut Quran kalam siapa? Al-Quranu kalamullah. Nah, in huwa illa zikrun lil alamin. Nah, Quran kalam Allah, perkataan Allah. Nah, manakala hadis itu luas sikit. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fa'lan aw taqriran khalqan. Nah, barang yang di sana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataannya, perbuatannya. Baik. Jadi hadis bagi pada qudsi kita buat situ nabawi. Hadis yang dibahas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataan. Kita contoh seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis ke ayat Quran? Ayat itu hadis. Bila hadis ni mana hadis qauli, hadis dalam bentuk perkataan. Maka perkataan siapa tu? Bila hadis Nabi, mana kalau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila perkataan Nabi, orang yang mendengar siapa? Kita dengar bila kita orang hak dengar ialah sahabat. Seperti hadis ini jadi dengarnya ialah sahabat. Lepas tu yang menceritakan antara Sayyidina Umar. Aku dengar sami'tu masa di atas mimbar. Ketika di atas mimbar berkhutbah, antara dia ucap sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Lepas tu Umar ucap tu kita dengar ke dah? Orang hak dengar tu sahabat lain dan orang hak tak ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil orang tabi'in. Di antaranya Al-Alqamah dia dengar daripada Umar, dia pula cerita. Hak ni pula cerita kepada orang dia, cerita kepada dia sampai kepada Sufyan ibnu Uyainah, turun pergi kepada Abdullah dimasyhur dengan Al-Humaidi, guru kepada salah seorang guru bagi Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dialah tulis dalam kitabnya, letak nama kitab Sahih. Dan pula dia tu tulis dia awal dalam seribu-ribu hadis tu, dia tulis hadis pertama. Dalam Al-Adabul Mufrad tulis. Maka bila kata kita nak ikut hadis, apa maksud nak ikut hadis? Apa hadis? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan. Bila perbuatan orang hak tengok sahabat, hak tengok tu raya, hak belakang dengar. Ni supaya kita contoh gini. Hak mana hadis kan dengar secara mubasyarah, secara langsung lalu dah. Kalau hak bahasa melalui, dia panggil ini. Ada muat begini ni.
Mau duduk mana pun boleh ni. Boleh tengok, boleh dengar ni dah. Jadi orang panggil tidak talaqi, dia panggil. Tidak bertemu terus dengan guru dah. Tidak sambung terus menerus dah. Dengan melalui orang panggil, dia panggil muasyarah saja, muasyarah. Semasa dengan melalui tidak talaqi berdepan ini dah. Maka Imam Bukhari rahimahullah kalau tidak talaqi gitu dia tak tulis. Sebab tu kitab dia paling sahih. Jadi bila sebut hadis ialah berkait dengan ulama, lazim lalu dah. Jadi kalau dia ucap kita hanya nak turut Quran dan hadis tak perlu pada ulama, sah tak sah lah dah kecak gitu. Sebab dua yang berlaziman tak boleh bercerai tangan. Al-mutalaziman la yanfakkan. Dua yang berangkai, yang berekeh tak boleh diasingkan. Bila kata kita nak turut hadis, mesti kena ulama. Sebab dia ambil hadis mana? Tapi kadang-kadang kalau orang pandai kecek, saya nak turut hadis. Hadis apa? Hadis Bukhari. Lah, tak ada nak turut hadis Nabi ni. Jadi kalau orang pandai main, tapi dia tak pandai main. Kau nak turut hadis Bukhari dia. Kau nak turut hadis Nabi, mau nak turut hadis Bukhari. Tadi kata tak mau ikut ulama, kedok kutip kalau Sahih Bukhari. Pas Bukhari bukan reda dengan Nabi. Sengai berapa tu? Celah tu. Dia nak tulis tu. Hadasana. Dia nak boleh tulis dia. Lepas tu untuk nak mengesahkan lapah hadis innamal a'malu binniyat. Ulama pakai kata hadis ni sahih dah. Kerana ada dalam Sahih Bukhari, Muslim. Ada lagi riwayat lain. Sahih. Segi matan lapah hadis, segi makna tu buat usul fiqh. Cara pula mana? Jadi semua tu tak lepas pada ulama. Kalau dia baca hadis lain pula, hadis ni dia tak pakar. Sebab apa tak pakar? Dhaif. Siapa kata dhaif? Nabi kata sahih dhaif gitu. Hai, ulama semua dah hukum sahih dhaif tu. Pas kalau tak nak pakar hadis tak ikut ulama, dia panggil belawai perkataan kita sendiri dah, tak ada nak belawai dengan orang lain. Tadi kecek jadi belawai tadi kata nak pakai hadis. Mau belakang tak saya pakai ulama, belawai siap-siap. Ada bergaduh, dia belawai sendiri dah orang panggil. Ada bergaduh dah lah. Sebabnya kalau kita nak pakai hadis, pakai Quran, mesti pakai ulama. Tengok tanya saat ni. Ayat qul huwallahu ahad turun ni apa sebab? Kita nak tahu mana masa turun itu tak ada. Ulama tafsir cerita sebab nak turun ayat gini-gini. Ambil pada ulama hurai. Maka ulama ialah orang yang jujur. Allah Ta'ala puji innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Lah dia pula Allah ulama warasatul anbiya. Ini belaziman yang begitu. Sebab kalau orang dakwa kita hanya nak ikut Quran hadis, tak perlu pada ulama, itu apa yang mustahil. Gitu. Nah, kau tengok kitab penuh rumah. Kitab siapa tu? Kitab Nabi ada. Mana Nabi ada kitab? Merajaah tengok kita tu. Di mananya umumnya tu kesimpulan terakhir, kalau ada dakwa begitu tak payah kita bicarakan kerana perkataan sendiri dah berlawan, dia sendiri kena hurai. Apa maksud dia, nak tanya dia. Ada setengah-setengah tu apa dia bercara masalah macam ni ibarat saat ni ada Nabi jalan kanan, kita pergi jalan kiri. Lepas tak ikut Nabi lah tu. Ada dia selisih belaga bahu dengan Nabi. Ada juga ibarat lagu tu. Jadi kena berkejap banyak. Satu tajuk dia 10 malam. Nak wirti bila keliru. Ada soal lagi. Ya, padik nah. Jadi mana kata apa dia mengurangkan tabak ulama, jangan sama sekali bahkan kita dok kata ulah tu pun kita dok kutip daripada mana, dok kutip daripada kitab juga qala tu qala ni. Tapi oleh kerana kita lupa, lalai, mari pula satu keegoan, satu kesombongan, ujuk perasa, mari juga lupa ke diri selalu lah. Walau kita dok kutip ulama terlupa. Tu dia. Lain dok kutip oleh Facebook dok macam-macam pula tu. Ingat perlu dijagakan akhir zaman, banyak perkara yang mengelirukan.
Semoga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita yang ikhlas, bersih hati dalam kita buat apa saja walaupun sedikit. Nah, asalkan hati kita bersih, ikhlas kerana Allah, semoga-moga di sisi Allah itu diterimanya dan diredainya. Paling penting kita mencarikan keredaan. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sahabat sanggup tinggal kampung halaman, anak isteri dan harta benda kerana nak mencari apa? Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan mereka hijrah, nak tubik hadis tu pun sahabat juga. Hijrah mereka kerana faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Mana betul-betul hijrah kerana Allah, kepada keredaan Allah. Jawabnya apa? Hijratuhu ilallah wa rasulih. Ini diterima oleh Allah. Patut ada di sebalik. Tak kala hijrah ramai-ramai, hijrah gatik, tapi ada tujuannya kerana mau kepada satu perempuan untuk dijadikan isteri. Walau halal, bukan haram meminang perempuan untuk jadi isteri. Bukan nak buat perkara yang ganah, tapi kerana hidup campur dengan rupa hijrah tu. Ini yang moga lain yang paling penting, rupanya terlibat dengan hijrah, maka dia sindir selalu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, ataupun satu riwayat yatazawwajuha, jawab fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah dia dapat tu dia mau. Begitulah dalam kita mengajar, dalam kita berceramah, beri ucapan, tujuan penting apa dia? Nak menerangkan masalah. Bila keliru, menerangkan kekeliruan. Jangan buat tambah keliru, itu jangan. Nah, nanti akan disoalkan di akhirat esok. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengar kamu, melihat kamu, akal fikiran kamu akan disoal apa. Kan? Maka cukuplah untuk